Weh Azam, aku dengar minggu depan ni kita ada final exam. Soalan susah integriti ni. Tapi aku dengar ada senior dia tolong lecturer buat soalan. Kita boleh minta soalan tu kat senior. Tapi kena bayar sikit lah, tak mahal mana pun. Ish, bukan penipuan tu. Dah kata subjek integriti, macam tak ada integriti je. Boleh Itu kita nak, satu hal. Kalau Boleh. kantoi, macam mana? Haru. boleh kita nak soalan sikit je, tak mahal mana pun. Tapi kan, kalau semua orang buat, bukan jadi benda tu salah ke? Dok. Lagipun kita bukan nak ambil semua soalan, kita ambil sikit je soalan. Tapi pun murah je. Boleh dapat. Tak ganti lah. Tak korang lah. Okay. Hello, Assalamualaikum semua. Okay, sihat Okay, Harid, Azam, macam mana kita punya perbincangan semalam di kafe? Boleh ke? Macam best dan menarik je tu. Aku nak join sekali boleh tak? Tapi aku confused lah. Nak join ke tak? Boleh je, jom lah. Bukan kantor pun, lagi pun kita nak ambil, kita buat kertas kecil je dekat sini. Tak kantor lah, boleh, jom. Tak ada hal lah. Alah, relax lah. Subjek integriti je. Bukan susah sangat. Lagipun, kita dah belajar. Aku dah belajar kot semalam. Sia-sia lah kalau aku nak tiru lagi. Apa kau? Aduh, poyo lah. Mentang-mentang best student boleh lah. Kami ni bukan pandai sangat pun. Mana boleh macam tu? Kita kena ingat mak ayah kita. Kita datang kat sini buat apa? Belajar kan? Bukan untuk kita meniru ke apa semua. Jadi result tu kita akan guna untuk bekerja. Jadi benda tu sia-sia lah. Tak berkat apa semua. Dosa pun dapat. Lepas tu yang lain, dia tak meniru. Dia dapat dia punya kecemerlangan tu real. Betul tak? Aduh, macam mana? Tapi tawaran yang ada tu menarik. Soalan tu dapat murah je. Tapi tak apalah, aku buat seorang lah macam tu. Tak apalah, mereka tak mau buat pun tak apa. Dia orang tak mau buat pun tak apa. Okay, Assalamualaikum semua. Saya dari perwakilan MPP. Seperti yang korang tahu, esok korang akan menduduki peperiksaan penting, iaitu peperiksaan terakhir. Jadi kami ditugaskan, dari wakil MPP ditugaskan oleh universiti untuk mengawasi pelajar-pelajar ketika peperiksaan berlangsung. Jadi saya ingatkan kepada sesiapa yang melakukan salah laku ketika peperiksaan sedang berlangsung, sama ada meniru ataupun sebagainya, pihak universiti tidak akan segan silu untuk mengambil tindakan secara langsung kepada pelajar tersebut. Jadi saya ingatkan, jaga etika untuk esok hari, buat persiapan yang baik. Kalau boleh tidur awal, insya-Allah kejayaan akan mengikuti anda. Okey? Kita akan berjumpa esok hari insya-Allah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairul, ingat tak apa yang aku janji dengan kau itu? Ada bawa ah? Ada bawa. Ada barang tak? Ada. Model 50. Cukup. Ni barangnya. Ada barang. Seperti kita janjikan. Oh, ini confirm masuk semua? Confirm. Satu semester. Okey. Oh, ni ada
Cukup lah untuk soalan ni. Soalannya confirm ini mah confirm. Confirm saya dapat masuk. Okey, ini saya. Okey, Ambil Hang jangan beritahu orang lain ni. Ini rahsia kita. boleh. Ada kantai ke dalam ni. Okey. Ini kita kalau ada orang nak beli kita suruh bayar juga. Beres. Okey. Okey, pergi dulu. Pergi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar UMK. Hari ini anda akan menduduki peperiksaan akhir semester anda dan hari ini adalah integriti dan anti rasuah yang di mana diberi masa selama 3 jam bermula daripada pukul 8 hingga pukul 11 tengah hari. Dan untuk makluman pelajar semua, anda di 30 minit awal anda tidak dibenarkan keluar pergi ke tandas dan 30 minit akhir anda tidak dibenarkan keluar walaupun anda telah siap. Semoga anda menjawab dengan sejujurnya dan jawablah dengan tenang. Ya. Dia ni cuba tengok dia macam buat mana pilih. Okey, baik. Ya, kenapa tu? Saya mendapati pelajar ni meniru. MPP bolehlah bawa dia keluar. Okey. Ya, ikut saya. Okey, sebentar tadi kita telah melihat sketsa ataupun lakonan daripada mahasiswa UMK. Jadi saya ada sedikit, kami ada sedikit nasihat berkaitan dengan rasuah. Integriti bukan hanya integriti bukan hanya tentang tidak menipu, akan tetapi kita ni perlu menegakkan apa yang benar dan tidak menyokong apa yang salah. Lalu kita sebagai mahasiswa ni haruslah sebenci-bencinya terhadap najis rasuah ini. Kerana rasuah ni boleh merosakkan ekonomi dan menjatuhkan imej negara kita. Jadi kita sama-samalah mencegah dan jauhi rasuah ini daripada terus tersebar. Dan seterusnya, pelajar yang bijak pandai hendaklah belajar bersungguh-sungguh agar tidak terjebak dengan perkara yang menipu dan rasuah. Ingatlah 3 perkara yang merosakkan negara iaitu tidak menepati masa, cinggih dan rasuah. Dan slogan terakhir daripada kami, pelajar yang berintegriti, jauhi rasuah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.